Kalau aku cakap sate tu meningkatkan risiko kanser, korang marah tahu tak? Yes, obviously. Terutamanya penjual sate. Minta maaf lah. Aku bukan nak jahanamkan korang punya bisnes, tetapi yang ni adalah fakta. Sate memang sedap betul. Sate daging, sate ayam. Tetapi apa yang menyebabkan kanser? Dia bukan pakai ayam, pakai daging yang betul ke? Bukan preserve ataupun processed meat kan? Betul. Tetapi cara penyediaan dia. Kenapa ada kanser? Ada dua sebab. Satu dia adalah sate ni bila korang overcook. Nampak tak bahagian-bahagian hitam tu? Bahagian-bahagian hitam tu kalau korang tengok secara kimia, dia adalah heterocyclic amines, HCA. Heterocyclic amines kalau korang tengok dalam satu table yang dikeluarkan oleh International Agency Research on Cancer, heterocyclic amines adalah type group 2A yang mana carcinogenic probably pada humans. Maksudnya ada risiko kanser. Sebab HCA ni ataupun heterocyclic amines, dia boleh rosakkan DNA badan sebenarnya. Sebab tu yang meningkatkan risiko kanser. Lepas tu nombor dua, bila kita bakar sate, perasan tak? Dia akan ada asap daripada cakul ataupun arang. Asap tu try bayangkan, dia boleh meresap pada daging-daging sate, betul? So, asap yang meresap pada daging sate ni, dalam bahasa kimia dia kita panggil sebagai PAH, Polysaccharide Aromatic Hydrocarbons. PAH ni kalau kita tengok table International Agency Research on Cancer, dia adalah group 1, iaitu carcinogenic pada humans. Definitely boleh menyebabkan kanser. Ini lagi menggerunkan. Sebab itulah, hampa jangan marah aku, yang ni fakta. Tetapi try fikir, sate adalah makanan Melayu yang sejak berabad lamanya. Perasan tak sate kalau orang tua-tua dulu, dia akan sajikan dengan timun dan bawang. Korang fikir, kenapa timun dan bawang? Kenapa bukan kubis? Kenapa bukan letak bayam? Pernah terfikir tak benda tu? Yes. Bila kita baca balik, sumber kanser yang ada pada sate, rentung dan juga asap daripada cakul, betul? Bila dikombinkan dengan timun dan juga bawang, korang tahu tak bawang dengan timun tu tinggi antioksidan? So maksudnya timun tinggi antioksidan, bawang tinggi dengan antioksidan, makan gabung dengan sate yang ada unsur-unsur karsinogenik. Secara tidak langsung, dia akan neutralize, kurang risiko kanser sebenarnya. Yang aku cakap, kanser sekarang ni adalah sate kita zaman lah. Try fikir, berapa banyak, berapa kerap korang beli sate, ada bawang, ada timun. Sekarang dah tak ada dah. Dia pun tak letak pun bawang ataupun timun. Kadang-kadang dapat sate je. Kita dah kurang nutrisi sebenarnya. Dan kita dapat, at least ada bawang dan timun, dapat kurangkan risiko kanser, betul? Tapi dah tak ada bawang dengan timun sekali dengan sate, maksudnya meningkatkan lagi risiko kanser itu sendiri. Itu yang tak best tu. Orang tua-tua bila dah pair makanan tu, mesti ada sebab. Kajian sekarang dah confirmkan yang tu. Amalkan bawang, amalkan timun bila makan sate.